Nampak tak hidup I lepas ada baby ni? Baby yang keempat maksudnya. Hai, kadang-kadang nak basuh muka pun tak sempat guys. Dengan tak cukup tidur lagi. Nasib baiklah nak tunjuk kat korang review ni, letaklah sikit powder kat muka. Okay guys, I nak share dengan korang bengkung 3 saat yang I pakai masa dalam pantang ni. Memang membantu sangat, nak pergi tandas pun senang. Dia sangat breathable, kain dia nipis dan mudah nak pakai. Okay, dia zap, dah siap. Memang 3 saat, I tell you. I tunjuk you macam mana nak pakai, okay? Inilah rupa bengkung daripada Razoa ni. Nampak ni, sangat nipis, tak panas dan mudah untuk pakai. Orang yang cesarean pun boleh pakai juga. Okay, yang penting kita boleh buat kerja rumah tau kalau pakai ni. Sebab dia sangat selesa. Dan nak pergi tandas pun tak ada masalah. Pastikan ni di atas. Okay, buat dia macam ni. Tarik nafas. Zap. Yang bawah pula, tarik nafas. Dan yang tengah. Dah siap. Terus kurus. Zap, terus kurus. Okey, yang penting kita boleh, masih lagi boleh duduk, buat kerja. Dia sangat-sangat selesa. Best sangat guys. Serius, if korang tengah berpantang ataupun kenal siapa-siapa yang tengah mengandung, hadiahkan ni kat diorang.